Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini Cik Nom nak tunjuk cara masak kari ayam atau orang utara panggil gulai ayam. Ramai yang boleh masak kari, tapi ramai juga yang masih ada masalah nak dapatkan kari ayam yang cantik kejadiannya. Kuah jadi kuning lah, rempah rasa mentah ataupun minyak tu tak naik timbul walau dah lama masak. Jadi kali ni Cik Nom nak share 5 rahsia penting daripada campuran rempah dan cili, urutan menumis, jumlah minyak, cara tambah air masa tumis pun ramai tak faham. Sampailah bila masa sesuai nak masukkan santan. Pakai santan kotak pun okey. Setiap masalah ni Cik Nom tunjuk cara nak atasi dan akhirnya kita akan dapat hasil kuah tu merah cantik berkilat dengan minyak jelas timbul dekat permukaan. Ayam pun masih lembut dan juicy. Okey, kita sediakan bahan dulu. Yang ni rempah 4 sekawan. Ada bunga lawang, kulit kayu manis, ada cengkeh dan juga buah pelaga. Daun kari, sediakanlah 1 ke 2 tangkai untuk menumis. Dan juga hiris nipis setengah biji bawang besar. Sekarang untuk campuran rempah. Ni penting ni. Cik Nom guna lebih kurang 3 sudu besar rempah kari daging, 1 sudu besar serbuk cili, yang ni lebih kepada warna, dan 1 sudu besar cili kisar kalau suka, yang ni untuk tambahan warna juga dan rasa pedas sikit. Bancuh semua dengan sedikit air. Kalau untuk beginner, cara ni sesuai supaya rempah masa kita masak tu tak cepat hangit lah. Kadang-kadang minyak tu panas sangat kan. Bahan kisar pula, hiris kasar 4 biji bawang merah kecil, 4 ulas bawang putih dan juga setengah inci halia. Lepas tu korang kisar sikit dengan air sampai halus. Kentang 2 biji, belah 4 aja. Nak tambah tomato pun boleh. Ayam setengah ekor, boleh lebihkan sikit. Cik Nom suka potong kecil. Santan pula macam Cik Nom cakap tadi, guna santan kotak pun boleh aja pecah minyak hasil dia. Tak perlulah nak pakai santan yang fresh saja. Panaskan 3/4 cawan minyak. Tumis rempah 4 sekawan. Kena guna kuali ataupun periuk yang bawah dia tebal. Kalau nipis, nanti rempah tumisan ni cepat hangus. Nanti pahitlah apalah kan. Daun kari dan juga hirisan bawang besar. Kacau sampailah bawang tumis ni jadi perang dan juga lembut. Tak perlu garing. Bawang ni akan bagi rasa karamel dan juga pekat kengkuah nanti. Minyak memang kena cukup lah untuk masak rempah semua tu. Kalau minyak sikit sangat, kari memang tak pecah minyak. Dia akan rasa mentah tu. Lepas tu boleh masukkan bahan kisar halus. Tumis sampai air kering, naik bau dan keterangan. Ni yang buatkan bagi kuah kari kita tu jadi pekat. Sekarang boleh masukkan bancuhan pes rempah tadi. Terus tumis sampai pecah minyak yang pertama. Kerap kacau Okey, bila warna dah bertukar dan dah pecah minyak, tambah air yang pertama. Terus tumis sampai pecah minyak kali yang kedua. Tambah air kali yang kedua, tumis pula sampai pecah minyak lagi kali yang ketiga. Teknik tambah air berperingkat ni yang bantu dapatkan warna gelap merah yang cantik dan rempah masak elok. Boleh masukkan potongan ayam. Kacau sebati dengan rempah tu dalam 3 ke 4 minit. Lepas tu boleh masukkan kentang. Tutuplah, dah masak 5 ke 10 minit sampai air ayam tu keluar. Okey, sekarang boleh masukkan air asam jawa. Masuk sikit-sikit. Perasakan dengan garam. Santan. Santan jangan letak banyak sangat tau. Nanti warna tu akan jadi pudar. Minyak pun susah nak naik. Kalau nak letak perasa pun boleh. Tambah air secukupnya dan renyah sampailah kari tu mendidih dan juga sampai kentang dan ayam kita masak.
Guna api sederhana kecil aja. Daripada ayam masuk tadi, sampailah masak sampai kentang empuk, jumlah masa lebih kurang 25 ke 30 minit. Okey, Cik Nom nak highlight 5 rahsia penting. Rahsia yang pertama, kenapa warna kari jadi kuning keperangan, bukan warna merah? Warna merah tu datang daripada campuran cili yang sesuai dengan rempah. Rahsia yang kedua, perlu ke tambah air masa menumis? Perlu. Kita tumis secara berperingkat, tambah air sebanyak 2 kali dan tunggu rempah tu pecah minyak sampai 3 kali. Dengan cara ni, rempah akan masak sempurna, bau mentah hilang, warna kari pun cantik. Rahsia yang ketiga, kenapa kari tak pecah minyak? Minyak tu tak timbul sebab biasanya kita guna minyak terlalu sikit masa tumis. Minyak mesti kena cukup ya. Dia akan bantu warna rempah kita tu naik cantik dan masak sempurna. Rahsia yang keempat, bila nak tambah air dan bila nak masukkan santan. Selepas kita masukkan santan, renehkanlah sampai naik minyak merah tu semula. Lepas tu boleh adjust dengan air untuk lebihkan kuah. Rahsia yang kelima, kenapa kuah tu cair? Minyak pula tak naik semula dan ayam jadi keras. Kalau kuah masih cair, maksudnya air tu kita letak terlalu banyak. Eloknya kita kontrol air tu daripada awal lagi. Sebab kita tak nak reneh kari tu terlalu lama, nanti isi ayam jadi keras ataupun hancur. Kuah masa masak ni jangan tunggu sampai pekat sangat. Sederhana pekat tu dah cukup sebab nanti bila tutup api, kuah akan jadi pekat sikit. Dan minyak pun akan timbul lagi cantik. Rehatkanlah dalam setengah jam ke sebelum makan, lagi sedap. Cedok keluar lebihan minyak kalau banyak sangat. Boleh tengok kan warna kuah tu merah cantik. Ada nampak lagi minyak yang timbul. Tekstur kuah pun sederhana pekat. Dan juga masa memasak tu, sedap sangat makan panas-panas dengan nasi putih. Kalau ada sambal belacan ke, dengan ulam ke, memang terbaik. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi. Like lah dan komen kalau korang suka konten yang macam ni. Bye.